Iron utusan pu malaikat pu rasul pu utusan rasul Iron. Utusan penuntut. Rasul tu. Yang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya-Allah Bang Mulyadi. Naluk Ahmad nama asli. Nampak nak tulis baca datang ron Musliadi yang kan dipek orang tu kamu yang kan sebarkan memandung nak dipek. Yang ke kusubarkan dengan dia dipek nama dipek Musliadi. Oh. Nak asli? Ahmad. Dari mana Ahmad yang? Malaikat tegak. Iron tu sebelah ini. Umur bulan di Siratul Muntaha. Ha. Ala ketiup rak perjanjian lu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadai lahir lu kumo. Kume agama yang ke. Agama apa nama? Agama Islam yang dirindakan oleh Allah yang ke. Yang kedua, umat lu yang kiamat tanpa pemeriksaan. Makna dia hana timbangan. Nah. Yang kedua, perjanjian lu dengan Allah watai urang kira menjanji semohon yang kandungan watai masalah yang dunia kumlake dunia. Melake udahnya. Jadi truk ro nak kedang belang tu pajan. Terus lo bilang tu tun si ribe perto leh hijriah pun tiup roh dari Siratul Muntaha. Tak le kau murah milunan truk tu belang tu Pecik le. Bak DP dah lepas betul Pak DP 8 tadi bukan 8 tak. Ha. Lahir lo tun ribe sekurito 80 beut tanggal 27 bulan 8. Bang haya ro ni utusan rasul kan? Dengan Nabi Muhammad dah nampak. Tapi nak lupa. Pak. Ya lupa nak lupa secara dahriah nak lupa. Sebab Nabi Muhammad hanya diperupa oleh sebuah iblis. Bukan aja berupa lili. Kak, yang persoalan pertama, persoalan kedua, kak, dilikut daripada orang nak nutup ansuran gantung. Yang dia utusan rasul orang kaya. Oh, hamdi ya Nabi Muhammad orang kasihan sih. Anak yang mudang Nabi. Memangnya. Anak yang mudang pula utusan rasul yang mudang Honda kena. Karena lu gebite lu Pat ron sehingga nepegah yani perumoh ron pat ada dasar puah. Itu dasar nikah li malaikat. Pajan. Pada umulung Momo yani padu jeno. bulan 12. 12 baru. Orangnya. Menyati anak itu anak. Ha kada pegah hanaji he pun apa. Bukan enggak? Kan betul kan boleh ke apa betul. Jadi nak lah koi, masa hang lo hang dale. Masa memang ji hana lah koi, lo siap terima yang tegak. Be neng aku ron utusan rasul. Male tu. Hamle tu. Hana male dah. Jangan hamle. Daripada lu gumur kau roh kiamat, lebih ke aku Malaysia. Yang male kampung-kampung tu dun lu pu ya. Lu pu kanjai. Ya ije kan hamle. Hai pu. Menya ifham Al-Quran, nya Malay. Tapi nya ifham Al-Quran hamle. Iro nak faham. InsyaAllah yang betul. Baik insya-Allah mi utusan rasul nak kata-kata insya-Allah. Hau utusan urang terpilih. Simple lagi je. Baik je. Nya je dengar kan? Kecewa habis. Pejun. Menang juga. So aja. Mesti je itu. So aja. Mesti drop kakak je. Menurut ro pu. Mesti kakak je. Tengok kecewa. Kepatihan. Han. Yang ketain ho kau jodoh. Ji tai je mempupu tai je. Yang kon pu dak pati. Ya kan? Utusan rasulnya urung pilihan. Memang lu kau urung pilihan. Kau urung pilihan. Kau urung pilihan menurut awak dro kau. Ya. Bukti je aturan kamu mudah hai memang belum. Masa utusan rasul lagi ya? Masalah hari itu memang belum kaya. Apa pe? Jino anak pe. Kan pak pe. Anak pe. Pak pe ni Arab nak nak kirim pak pe. Kali dari balik. Dari BNI kirim Jakarta. Seorang kirim. Raja Salman tahun 2020. Raja Salman memang. Yang langsung hidup Pak Jokowi. Nduri Jokowi. Nduri Jokowi. Hai terjalung barang. Saya Jokowi baru. Nah, kan apa? Nak si buka berita. Pegang-pegang yang itu. Balik-balik. Ansuran Honda apa aja? 3 minggu tu. Hana je 3 minggu tu. Honda kabeh Honda tempo. 5 bulan dengan itu. Yang bulan 5 ngerono kalunas Honda. Data kan? Minta peng balik tengah, dia tengah.
Mana jut. Jeut. Untuk dia lom tu. Hai nak pegang peng Pak Menteri rumah 50 miliar peng ro nah. Ngan tahu dah. Agak ni baju ke? Mana biu? Yang tertuh hudang kira pergi dari balik. Kicak ligok sih. Tahu jok je. Apa aku pegang rumahnya, pegang dong tentang jok long. Ana ada urusan ni. Kasih pegang aja.